Okey, seterusnya ni tentang cash flow. Tuan-puan settle cash flow ni tuan-puan akan bergerak ke arah kekayaan. Tabungan makin bertambah, hutang makin berkurang. Kalau cash flow tuan-puan settle. Okey, kalau cash flow tak settle, cash flow negatif nak buat macam mana? Okey, ini tuan-puan patut buat kalau cash flow negatif. Yang pertama, belanja tuan-puan kena kurangkan. Belanja kena kurangkan. Kurangkan. Kena reduce. Kena belanja kena kurangkan. Nak kurang kat mana? Cuba kena pasti mana kos-kos sampah. Kos-kos yang membazir. Pembelanjaan yang bersifat sampah. Cuba kenal pasti tuan-puan. Tuan-puan lebih tahu. Oh, selama ni banyak makan dekat luar. Kalau beli lauk, makan kat rumah kan boleh jimat berapa ratus bulan. Sebagai contoh. Dulu pergi drive seorang, kereta kosong je, beli satu kereta. Kalau buat couple, kebetulan kawan pun duduk tempat kerja, duduk satu taman, share buat couple. Oh, dapat jimat berapa ratus bulan. Oh, ada pembelanjaan membazir. Astro full channel, Netflix yang tak perlu pun. Itu dah habis berapa sebulan. Tuan-puan jangan ambil mudah dengan benda-benda yang kecil. Benda kecil ni saya sembang dengan Tuan Zaidi Ismail. Ni antara pakar yang menyelesaikan masalah hutang. Dia kata masalah hutang ni sebenarnya yang dia dapati ialah hutang-hutang yang kecil tapi banyak. Ini sikit, ini sikit, ini sikit. Pergi beli dekat IKEA. Beli 1,000 je tapi hutang bayar ansuran 2 tahun. Saya terkejut beli barang IKEA pun hutang sampai 2 tahun. 1,000 je pun. Maksudnya dah kronik tu kewangan tu. Tak ada duit jangan beli lah tuan-puan, simpan lah dulu. Saya dulu tuan-puan beberapa tahun pertama lah mendirikan rumah tangga. Memang rumah saya kosong tuan. Dalam apartmen tempat saya duduk tu, rumah saya yang paling kosong. Sebab apa? Macam mana kita tahu tuan-puan? Sebab kita setiap tahun kita akan buat marhaban. Kita akan pergi rumah ke rumah, kita berselawat semua kan. Rumah yang orang paling suka duduk, rumah saya. Sebab rumah saya lapang, tak ada barang. Ramai-ramai boleh duduk. Kita berhaban, kita ni selawat, doa, duduk. Nak makan senang. Rumah saya yang paling kosong. Sofa tak ada, katil tak ada, apa pun tak ada. TV pinjam dengan Abang Ipar. Sebab Abang Ipar TV dia rosak, dia pergi hantar, dia beli TV baru. TV lama dah siap repair, dia dah ada TV baru. Saya pinjam lah. TV abang dulu. Okay. Jadi kalau tak ada duit jangan beli. Kalau tak ada duit nak kena buat hutang, maksudnya kita tak mampu. Selagi boleh hidup jangan buat hutang. Okay.